kita hari ni dekat bebek tepi sawah. Hello guys, welcome back to our channel. Hari ni kita singgah dekat tempat ni sebab ramai kata tempat ni cantik dan food dia pun sedap. Tempat ni memang unik betul. Memang traditional Balinese vibes all the way. Guys, tengok ni. Lunch tepi sawah. Cantik gila. Best tau. Suasana dekat sini memang tenang dengan aman sambil hirup udara segar. Okey, makanan kita orang pun dah sampai. Kita orang pilih makanan yang special dekat sini. Kita orang pilih crispy bebek bertutu set. Cuba tengok bebek tu. Crunchy. And of course, kita orang order ayam goreng dan ikan goreng juga. Semua panas-panas. Bau dia, fuf. And of course, we cannot forget the famous pisang goreng Bali ni. This one confirm wajib order. Kita yang mana satu tu ni? Yang mana tak ada ke? Yang dulu tu ni? Cik. Makan-makan sambil tengok sawah dengan pemandangan dengan suasana macam ni memang best betul. Food sedap, view cantik, servis pun top notch. Kalau datang Bali, this is a must. Kita orang bagi 5/5.